Saya takkan jadi macam ni kalau bukan berkat doa mak saya, berkat doa ayah saya, guru-guru yang mengajar saya. Alhamdulillah, Allah tunjukkan orang yang baik-baik yang mengajar saya. In fact, kalau Allah nak bagi kita sesuatu, Dia akan dekatkan kita dengan orang yang baik-baik. Kalau Allah nak bagi kita sesuatu, Dia dekatkan kita dengan tempat-tempat yang baik. Ya, orang yang boleh hadir kelas saya, majlis ilmu pada hari Sabtu pagi, pukul 8 dah beratur kat depan pintu, itu menunjukkan anda serius. Dan semoga dengan berkat keseriusan dan keputusan yang anda buat tu, Allah pandang dan lorongkan you benda yang baik-baik. Man jada wajada. Siapa berusaha, dia akan dapat. Straightforward. Life memang straightforward. You buat, you dapat. You ada ilmu, life you akan berubah. Jangan mimpi nak kaya, tuan-tuan. Kalau kita tak jaga yang maha kaya, jangan mimpi. You boleh kaya, tapi dalam keadaan kufur nanti. Kita nak kaya, biar Allah beri kekayaan tu. Pegang dia. Solat jaga. Solat jaga. Jangan mimpi. Dengan mudah Allah nak bagi kita rezeki, sebab Dia yang maha memberi rezeki. Kalau Dia nak bagi, that's it. Tak payah fikir dua kali. Dia bagi kun fayakun. Dia bagi satu idea saja, dah meletup, insyaAllah. Satu ilmu pun dah meletup, insyaAllah. Lepas tu kena pegang yang maha memberi. Dan tak salah minta untuk jadi kaya. Siapa kata salah? Dia maha kaya, memang dia suruh minta. Ud'uni, dia kata. Astajib lakum. Doa lah, dia kata. Minta lah, saya aku makbulkan. Saya nak minta. Yang 5 kunci pun tak pegang. Belum campur duha lagi. Yes. Nak berjaya dalam bisnes dengan manusia, bisnes dulu dengan Allah. Itu bisnes kita pegang. Yang lain kacang, insya-Allah kacang. Sebab yang bagi idea pun dia, yang tunjuk jalan pun dia, yang pimpin pun dia. Especially orang Islam, sangat senang kalau kita jaga perkara tu. Boleh-boleh? Saya faham kata nasihat.